Mahmud telah meninggal dunia. Tidak. Saya baru saja menarik dia keluar dari air. Itu teruk. Tidak, dia begitu. Jadi saya tak nampak dia. Saya tak tahu. Saya berada betul-betul di sebelah dia. Pada suatu hari Disember yang mendung di Half Moon Bay, California, kabus yang menyeramkan menyelubungi batu-batu hitam legam yang menjulang dari lautan kelabu yang bergelora. Angin menderu ketika ia memukul puncak ombak yang berbuih putih hingga menjadi ganas. Mark Fu muncul dari kabus di atas papan luncurnya, hanyut menuju dinding air yang tidak berkesudahan yang meluru ke arah pantai. Ombak mula memuncak, naik semakin tinggi seolah-olah ingin menjilat langit. Mark berpusing dan mula mengayuh dengan kuat, mengatur posisinya untuk menangkap raksasa air itu. Dia segera berdiri tepat ketika ombak mula melengkung di atasnya, membentuk terowong yang luas. Mark tidak tahu, ketika dia mengejar ombak ini ke ketinggian yang tidak terjangkau akal, bahwa hari ini akan menjadi hari terakhirnya. Saya biasanya takut pada ketinggian, dan saya biasanya takut pada kelajuan, dan saya tidak suka roller coaster, dan saya takut bila menunggang kuda, anda tahu. Tetapi tiada ombak yang pernah saya temui yang membuatkan saya begitu takut untuk masuk. Mark Fu berumur 10 tahun ketika keluarganya dari Singapura menetap di Hawaii, di mana dia mula belajar berenang dan mengembangkan minatnya yang mendalam terhadap luncur ombak sepanjang hayat. Pada hujung minggu, ayahnya Charlie akan memandu Mark dan adik-beradiknya ke pantai selatan Oahu. Mereka akan menghabiskan hari bermain-main di air suam berwarna biru kehijauan, meluncur di atas ombak yang lembut menuju ke pasir yang berkilauan. Dalam hujung minggu yang penuh kebahagiaan semasa zaman kanak-kanaknya, Mark benar-benar terpesona dengan laut. Selepas 2 tahun yang singkat menikmati syurga, keluarga Fu berpindah ke hutan konkrit yang sejuk di Washington DC. Mark sangat kecewa, terpisah dari syurga tropikanya. Hari-hari tanpa beban yang dipenuhi dengan cahaya matahari di belakangnya dan air di kulitnya telah berlalu. Di DC, dia sentiasa merasakan tarikan lautan, satu panggilan yang tidak pernah putus dari ombak yang sangat ingin ditungganginya. Pada usia 14 tahun, kerana terlalu ingin memenuhi panggilan lautan, Mark melarikan diri ke Florida. Selama beberapa minggu yang indah, dia merasai kebebasan sekali lagi. Menghabiskan hari-hari yang dipenuhi cahaya matahari meluncur di sepanjang pantai, sebelum ibu bapanya yang risau akhirnya menemuinya. Mereka tidak dapat memahami tarikan kuatnya terhadap lautan, tetapi akhirnya mengalah dan memindahkan keluarganya kembali ke Hawaii ketika Mark berusia 16 tahun. Mark kembali hidup apabila pulang ke rumah, sebenarnya di Hawaii. Dia kelihatan memancarkan seri yang disemarakkan oleh matahari pulau itu. Kini sebagai perenang yang kuat dan peluncur ombak yang mahir, Mark menghabiskan setiap masa lapangnya dengan melatih tubuhnya dan menguji kemahirannya di lautan yang sangat dirinduinya. Selepas tamat pengajian dari Roosevelt High School setahun lebih awal, Mark tidak menghadiri majlis graduasi demi meluncur ombak dan mula bertanding dalam International Professional Surfers World Tour pada tahun 1977 ketika baru berusia 19 tahun. Walaupun dia menunjukkan potensi, dia tidak pernah mencapai kedudukan lebih tinggi daripada ke-66 di dunia sepanjang tahun-tahun persaingannya. Ukuran prestasi dan penilaian juri gagal mencerminkan bakat semula jadi serta semangat Mark. Gaya kreatif dan inovatifnya tidak dihargai dalam arena pertandingan yang ketat. Menjelang awal tahun 80-an, Mark meninggalkan dunia pertandingan kerana tidak berpuas hati dengan laluan itu. Dia mahu melampaui batas dan menunggang ombak bukan untuk mendapatkan markah, tetapi untuk merasai keseronokan sebenar mencabar kuasa lautan. Mark sentiasa tertarik kepada ombak besar, merasakan dirinya paling hidup apabila melawan dinding air yang menjulang tinggi. Kini, bebas daripada sekatan pertandingan, dia mengikut panggilan jiwanya. Mark berpindah ke pantai utara Oahu, pusat utama luncur ombak besar. Ini terbukti menjadi kanvas sempurna untuk tekniknya yang berani dan lancar. Mark menerjah break terkenal di Teluk Waimea dengan kemahiran dan ketenangan yang anggun. Dia membuat pusingan radikal naik turun di sepanjang muka ombak besar itu, menggabungkan keatletikan dan seni. Golongan veteran mengambil perhatian terhadap fenomena muda yang berani ini, yang mampu bersaing di break mereka. Mark dengan sabar memperoleh penghormatan mereka. Pada tahun 1983, Hawaii dilanda swell musim sejuk yang hanya datang sekali seumur hidup, menarik orang ramai untuk menyaksikan ombak yang luar biasa itu. Mark melihat peluangnya untuk mencipta sejarah. Pada 18 Januari, dia mendayung keluar di Waimea dan cuba menunggang ombak raksasa setinggi lebih 60 kaki yang memecahkan rekod buku Guinness. Mark meluncur turun di permukaan ombak raksasa itu, tetapi papan luncurnya patah akibat tekanan yang sangat kuat. Mark dihanyutkan seperti anak patung melalui pusaran ombak yang bergelora.
Air yang menghentam itu menghilangkan udara dari paru-parunya dalam serangan yang tidak henti-henti. Ketika penglihatan Mark mula pudar dan bunyi bising semakin hilang, tubuhnya yang lemah diangkat keluar dari laut oleh helikopter penyelamat. Walaupun Mark tidak berjaya menakluki ombak legenda pada hari itu, keberaniannya tetap menjadi legenda. Terselamat daripada wipe-out yang dahsyat, akibat gergasi yang mengamuk itu mengukuhkan reputasinya sebagai legenda luncur ombak. Mark dengan sempurna mengungkapkan falsafah hidupnya selepas pengalaman hampir maut itu. Jika anda mahukan keseronokan yang paling hebat, anda mesti sanggup membayar harga yang paling tinggi. Ia akan menjadi cara yang glamor untuk mati. Maksud saya, itu cara yang hebat untuk mati. Maksud saya, begitulah cara saya mahu mati. Kata-kata ini akhirnya terbukti benar. Karisma Mark dan gaya fotogeniknya juga menyemarakan kemasyhurannya. Dia menjadi subjek kegemaran jurugambar luncur dan muncul di lebih banyak muka depan majalah berbanding beberapa juara dunia. Mark memahami kuasa media. Semasa kecil, ketika keluarganya tinggal jauh dari mana-mana lautan, majalah dan filem luncur menjadi penyelamatnya, membolehkannya berhubung dengan sukan yang dia cintai. Kini, dia menggunakan pengaruh ini untuk mencapai impiannya. Dengan dibayar oleh penaja hanya untuk meluncur, Mark mengejar ombak di seluruh dunia. Hawaii, California, Indonesia, Afrika Selatan, Peru. Di mana sahaja kabar angin tentang ombak gergasi tersebar, anda boleh yakin Mark akan segera menyusul. Menjelang awal tahun 90-an, Mark dianggap secara meluas sebagai salah seorang peluncur ombak besar terbaik di dunia. Tetapi bahkan Mark sendiri belum tahu tentang ombak yang akan melonjakkan kerjayanya, Mavericks, yang terletak di California Utara, sebuah syurga luncur yang tidak disangka-sangka. Mavericks telah menjadi rahsia yang dijaga rapi selama beberapa dekad. Kawasan berbatu yang terpencil itu hanya boleh diakses melalui perjalanan yang berbahaya. Ombak di situ sangat sejuk dan tidak memaafkan, sama seperti landscape-nya. Jeff Clark, seorang penduduk tempatan, meluncur di situ seorang diri selama 15 tahun sebelum akhirnya mendedahkannya kepada dunia pada awal 90-an. Apabila berita tentang ombak dari laut dalam yang boleh menyaingi Waimea tersebar dalam komuniti luncur, Mark tahu dia perlu menjadi antara yang pertama menjinakkan raksasa ini. Iada adalah berita yang dinantikan oleh sesetengah peluncur ombak besar selama bertahun-tahun. Dan ombak seperti itu memang menjadi idaman ramai walaupun berbahaya. Pada 22 Disember 1994, Mark terbang semalaman dari Hawaii ke San Francisco. Sehari sebelumnya, mereka telah mendapat berita bahawa ombak besar yang hanya datang sekali seumur hidup sedang melanda Mavericks. Inilah peluangnya. Mark dikenali kerana mengkaji corak cuaca dengan teliti dan pilihan ombaknya yang dibuat berdasarkan kajian mendalam sering membuahkan hasil dengan ombak yang menakjubkan. Tetapi apabila Mark tiba pada 23 hari bulan, dia terkejut apabila mendapati ombak telah menurun dengan mendadak sepanjang malam. Ombak setinggi 50 kaki yang mengaum pada hari sebelumnya telah berkurang menjadi ketinggian muka ombak 25 kaki yang masih boleh diuruskan. Ombak-ombak ini masih sangat besar mengikut standard biasa. Tetapi Mark pernah menunggang ombak yang jauh lebih besar di Waimea. Dia bukanlah seseorang yang mudah mengalah dengan apa jua ombak yang datang. Jadi, dia tetap bersedia untuk meluncur juga. Turut bersamanya untuk menghadapi keadaan berbahaya itu ialah rakan-rakan peluncur ombak besar Ken Bradshaw, Brock Little dan Mike Parsons bersama jurugambar Robert Brown untuk merakamkan aksi mereka. Kumpulan itu memerhati ombak besar yang menggerunkan dari atas bot yang mereka sewa ke Mavericks, sambil menaikkan semangat untuk pertempuran yang bakal tiba. Sebaik sahaja mereka bertekad untuk mendayung ke dalam air yang bergelora itu, tiada jalan untuk berpatah balik. Mike Parsons membuat percubaan pertama, mendayung papan luncurnya melepasi ombak yang pecah. Dia bergelut untuk terus mengawal papan luncurnya apabila beberapa ombak menghentamnya dari semua arah, menghempas dengan berat seperti 1000 buah lori. Selepas bertarung selama 20 minit dengan penuh keputusasaan, Mike akhirnya mengaku kalah, membiarkan jet ski pengiring mengangkatnya keluar dari air yang bergelora dan membawanya kembali ke keselamatan relatif di atas bot. Ken Bradshaw adalah orang seterusnya yang mencabar nasib, memandang rendah keganasan arus rip yang berputar di bawah permukaan air yang bergelora. Tali pengikat Ken tersangkut pada batu-batu di bawah air dan dia ditarik ke bawah dengan kekuatan yang ganas. Ombak yang menghempas menghalangnya daripada melepaskan diri. Selama beberapa saat yang terasa seperti tiada penghujung, Ken terperangkap di bawah, sehingga akhirnya berjaya melepaskan diri, masih terkejut tetapi tidak cedera. Walaupun rakannya hampir-hampir celaka, Mark tetap tidak sabar untuk berada di kalangan gergasi yang telah dia tempuhi perjalanan jauh untuk menungganginya. Brock mengikut jejak Mark, mengayuh keluar sejam kemudian apabila ombak kelihatan sedikit reda.
Mereka bergila-gila menunggang ombak, saling mencabar untuk melakukan aksi udara yang semakin berani di permukaan ombak yang besar itu. Selepas sejam bermain-main dengan bahaya dan nyaris celaka, rakan-rakan Mark mengambil keputusan untuk berhenti. Sementara itu, Mark telah memilih ombak setinggi 20 kaki yang kelihatan lembut untuk menamatkan sesi luncurnya. Jauh berbeza daripada ombak setinggi 50 kaki yang pernah ditaklukkannya sebelum ini sebagai peluncur yang atletik dan berpengalaman. Para peluncur lain sedang lega, mengambil semula jet ski mereka dan mengemas peralatan selepas bertarung hebat dengan laut. Hampir 90 minit berlalu sebelum amaran tersebar bahawa entah bagaimana, Mark tidak dapat dikesan. Di mana, Mak? Kau tahu? Kau ada nampak, Mak, masa kau mendayung masuk atau masa kau keluar? Cemas mencari tanda-tanda rakan mereka yang hilang. Rakan-rakannya berpecah untuk mencari. Beberapa minit yang menyeksakan kemudian, mayat Mark akhirnya timbul kira-kira satu batu di sepanjang pantai dihanyutkan ke pelabuhan yang dikelilingi tebing-tebing tinggi. Ketika kapal pengawal pantai menemui tubuh Mark yang tidak bergerak hanyut di antara rumpai laut, burung camar yang kesepian menangis pilu di atas. Rakan-rakan Mark tidak percaya bahawa seorang peluncur berpengalaman seperti itu boleh pergi tanpa disedari. Saya sendiri telah melalui perubahan daripada rasa sangat gembira kerana terselamat daripada kejadian itu dan hari tersebut kepada perasaan paling rendah yang saya tak pernah rasa sebelum ini. Pengalaman mereka hampir maut sebelum ini pada hari itu kini terasa seperti petanda mengerikan kepada tragedi yang bakal berlaku. Ombak yang kelihatan dari pantai kelihatan kecil secara mengelirukan akibat ilusi optik. Ombak Maverick pecah sangat dekat dengan batuan tajam di pesisir pantai dan terumbu. Dengan latar langit kelabu suram di belakangnya, memang sukar untuk menilai keadaan sebenar. Tetapi sebaik sahaja Mark mendayung keluar, keganasan itu menjadi jelas. Air yang sejuk dan bergelora itu terasa hidup, seolah-olah ia mahu memusnahkannya. Mark letih akibat perjalanan, tetapi dia menghilangkan keletihan itu bertekad untuk tidak mensia-siakan peluang. Dia memilih ombaknya dan mendayung kuat untuk menyaingi kelajuannya. Turunan di permukaan ombak itu terasa sangat curam. Di pertengahan jalan, Mark terkena kawasan air berkocak yang tidak dijangka, menyebabkan papan selajunya tergelincir dari bawahnya. Dia jatuh bebas setinggi 25 kaki dan menghentam air dengan hentakan kuat yang membuatkan nafasnya tersekat. Ombak itu tanpa belas kasihan menghentam Mark, menahannya di bawah air dengan 3 hentakan berturut-turut yang menghancurkan. Pandangan Mark berpinar-pinar apabila kepalanya terhentak terumbu karang dengan bunyi retakan yang mengerikan. Mark ditahan di bawah air selama beberapa minit yang terasa sangat lama. Tidak mampu naik semula ke permukaan. Selepas apa yang dirasakan seperti satu keabadian, pusaran itu akhirnya berhenti. Tubuh Mark yang lemah terangkat ke permukaan, dibawa oleh daya apungan papan luncurnya yang masih terikat pada buku lalinya. Semasa kami menghampiri papan luncurnya, kami sedar bahawa dia masih terikat pada papan itu. Dia terapung, masih di permukaan. Berita tentang kematian mengejut Mark di Mavericks yang kini terkenal dengan reputasi buruk itu tersebar dengan pantas dalam komuniti luncur. Bagaimana seorang legenda berpengalaman seperti Mark boleh menemui tragedi di ombak yang telah dia tawan ratusan kali sebelum ini? Nada tidak percaya dalam laporan pada hari itu menunjukkan betapa terkejutnya mereka kehilangan salah seorang yang paling mahir. Untuk Mark Fu ditewaskan oleh ombak yang sederhana benar-benar bertentangan dengan logik. Pergi ke sana dan melihatnya sendiri pun sukar untuk mempercayai bahawa ia benar-benar berlaku. Dan saya berlutut, saya berdoa, saya memegang Mark, saya pegang lengannya, saya pegang dadanya dan berkata, "Kenapa? Kenapa?" Punca kematian rasmi, lemas. Siasatan terhadap kemalangan yang sukar dipercayai ini membawa kepada beberapa penemuan. Pengalaman Mark mungkin telah menyebabkan sikap sambil lewa. Letih akibat perjalanan, terbuai oleh ombak yang lebih kecil, Mark memilih laluan yang santai tanpa ketelitian biasanya. Terlanggar halangan di tengah ombak, Mark tercampak dengan kuat ke atas terumbu tajam di bawah. Dalam satu kesilapan yang jarang berlaku. Tali pengikat yang menyambungkan Mark dengan papan selajunya tersangkut pada batu-batu tajam, memerangkapnya di bawah air. Dihimpit oleh dinding buih ombak yang berturut-turut, Mark tidak berdaya melawan keganasan lautan. Kehilangan salah seorang legenda mereka benar-benar memberi tamparan hebat kepada komuniti itu. Kira-kira 600 orang menghadiri upacara pengebumiannya yang diadakan di lokasi luncur tempatannya yang tercinta, Waimea Bay, dan memberikan penghormatan kepada kehidupannya. Ketika Abu Mark ditaburkan di tempat yang paling membuatnya berasa hidup, ada yang mempersoalkan sama ada mantranya untuk menerima kemungkinan kehilangan nyawa telah menjadi petanda kepada kematiannya yang awal. Atau adakah ombak biasa
telah meragut salah seorang legenda luncur itu secara tidak adil pada hari tersebut. Para peluncur yang rapat dengan Mark tahu bahawa walaupun terdapat risiko yang wujud, dia sentiasa membuat persiapan rapi untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya bencana. Mark hanya mengejar minatnya apabila takdir kejam campur tangan. Kematian mengejut Mark Fu di Mavericks juga mencetuskan perdebatan hangat tentang keselamatan meluncur ombak besar. Perairan Maverick yang terpencil dan sejuk serta terunggu bawah air yang berbahaya meningkatkan tuntutan kemahiran dan risiko. Mark tidak memakai alat apungan, sebaliknya hanya bergantung pada tali pengikat papan luncur untuk menariknya jika terjatuh. Ada yang berpendapat bahawa tali itu gagal berfungsi, malah membelit dan memerangkapnya. Perkara ini mencetuskan perdebatan hangat mengenai kebolehpercayaan tali pengikat papan luncur yang masih berterusan dalam dunia luncur ombak hingga hari ini. Jika anda mendapati kisah ini menarik dan menyayat hati, jangan lupa tekan butang suka dan langgan saluran ini untuk lebih banyak kisah seperti ini. Saya harap dapat jumpa anda pada video seterusnya.